قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Engkaulah utusan Tuhan yang mewarisi zaman. Engkaulah pemuda yang dijanjikan. Kau diutuskan untuk menunaikan janji Tuhan yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah. Lakunya memperjuangkan Tuhan agar dikenali, dicintai dan ditakuti. Rasa bertuhan dan kehambaan sentiasa